Bagi yang dah beli property dan kemudian decide nak buat homestay tu memang makan modal sedikit. Tapi sebelum tu pastikan kondo atau apartment yang anda beli tu boleh buat homestay atau buat Airbnb. Nanti tak pasal-pasal rumah dah ready tak boleh buat Airbnb ataupun homestay. So nak buat homestay ni anda kena siapkan rumah. Masukkan perabot, kitchen cabinet, katil, almari, aircon, kelengkapan rumah, piasan rumah dan macam-macam lagi. Semua kos ni owner yang kena tanggung. Anggaran dalam RM5,000 ke RM50,000 bergantung kepada luas rumah dan barang yang digunakan. Untuk setup homestay ni kos dia agak tinggi sedikit. Tip untuk kurangkan kos setup ni, anda boleh cari projek-projek yang fokus kepada short term rental ataupun Airbnb. Saya boleh katakan ada banyak projek pada hari ni bagi fully furnished dan setupkan rumah tu untuk buat homestay ataupun Airbnb. Cuma kena pandai cari mana projek yang boleh bagi semua ni. Dan salah satunya projek-projek bawah Azim yang saya sedang uruskan. Dalam masa yang sama lagi bagus anda cari projek-projek yang sediakan operator yang akan uruskan rumah tu untuk jadikan homestay ataupun Airbnb. Tapi ni untuk projek-projek barulah. Kalau rumah tu anda dah beli, nak tak nak anda perlu sediakan modal untuk setup rumah tu jadi homestay ataupun jadi Airbnb.